Pembahas pertama Yang Berhormat Kota Melaka, 5 minit. Terima kasih Tuan Pengerusi. Tuan Pengerusi, saya merujuk kepada butiran 13005 iaitu Suruhanjaya Koperasi Malaysia, pembangunan koperasi. Seperti yang kita maklum, Tuan Pengerusi, koperasi memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi negara kita. Dan kalau kita masih ingat pada tahun 80-an, di mana telah berlakunya krisis koperasi pada waktu itu, banyak koperasi telah tutup kedai dan banyak ahli-ahli koperasi akhirnya telah mengalami kerugian yang besar sehingga ada ahli koperasi yang bunuh diri pada waktu itu kerana mereka labur banyak dalam koperasi pada waktu itu, kalau kita masih ingat. Jadi sudah pasti Suruhanjaya Koperasi Malaysia memainkan peranan yang penting untuk memastikan koperasi yang ada pada hari ini menjalankan tugas atau menjalankan aktiviti mereka berdasarkan kepada akta. Akan tetapi kebelakangan ini saya lihat ada segelintir koperasi di mana mereka telah menawarkan pakej yang amat lumayan. Di mana saya ingin merujuk kepada satu contoh, iaitu Koperasi Khazanah Usahawan Berhad atau short formnya KOKAWAN, di mana dia menawarkan, di mana meminta orang ramai untuk melabur dengan koperasi tersebut. Antaranya pakej dia kata you labur untuk 10 tahun, setiap tahun akan dapat 12% pulangan. Kalau berbanding dengan fixed deposit, simpanan tetap di bank, hanya sekarang hanya 3%, sekadar 3%. Tetapi koperasi ini boleh beri 4 kali ganda lebih banyak daripada bank. Sudah pasti ini pakej sedemikian akan mendapat banyak perhatian dan dapat menarik ramai orang ingin melabur. Akan tetapi saya nak tanya kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia, bukankah koperasi itu sepatutnya mereka yang ini kita lihat dia hanya tumpu ingin menarik orang ramai buat pelaburan dalam koperasi tersebut dengan berikan 12% pulangan. Yang lebih merisaukan kita ialah koperasi ini mengamalkan sistem multi-level marketing, di mana dia ada lapis ejen-ejen, sehingga boleh bagi kepada ejen yang berjaya mendapatkan pelabur yang labur dalam koperasi tersebut boleh dapat komisen setinggi 14%. Setinggi 14%. Jadi kalau kita gunakan simple matematik, kalau hari ini ada seorang dia labur 100,000, 14,000 itu akan berikan kepada ejen, dia dapat 14,000. Dan dia koperasi ini perlu sediakan RM12,000 untuk bayar pulangan, dividen kepada pelabur tersebut. Artinya dia akan perlu labur lebih kurang 26,000. Timbalan menteri seorang, sebelum itu kita tahu timbalan menteri seorang korporat, dia tahu tentang hal berkaitan dengan bisnes. Mana ada satu bisnes yang dia boleh kasih keluarkan upfront 26%, itu hanya janji bayar kepada ejen, bayar kepada pelabur, belum lagi kira fee ataupun perbelanjaan operasi harian. Jadi dalam bab ini saya lihat ini ada satu perkara yang amat serius yang saya harap supaya Suruhanjaya Koperasi Malaysia dapat ambil tindakan siasat mereka. Kenapa saya timbul nak bangkit isu ini dalam parlimen ini, Tuan Pengerusi? Sebab sudah ada kes-kes di mahkamah yang sudah selesai yang kita lihat, di mana pelabur telah mendakwa koperasi. Contohnya, ini kes yang sudah berlaku, Ling Song Ping mendakwa Koperasi Pembangunan Pendidikan Berhad, di mana Ling ini telah melabur waktu itu pada tahun 2010. Waktu itu koperasi ini juga menjanjikan bahawa dia labur 16,000, selepas 10 tahun dia akan dapat balik 34,000.
sebagai ini adalah skim untuk anak mereka belajar. Akhirnya apa berlaku selepas 10 tahun, koperasi tersebut tidak boleh menunaikan janji mereka. Ini juga ada lagi satu kes. Saya ada banyak kes yang telah pun dibawa ke mahkamah. Artinya itu adalah kerisauan kita, di mana kita nak mempertahankan kepentingan melindungi rakyat Malaysia ini. Sebab skim ini terlalu lumayan, terlalu menarik. 12% dalam pasaran memang tak ada. Dan dia menggunakan nama koperasi. Sebab itu orang percaya. Sebab bila dia kata dia adalah satu koperasi yang sudah daftar, di bawah akta koperasi, tetapi kalau kita tidak kawal, itu yang kita risau 10 tahun daripada sekarang. Apabila masa tibanya matang apa yang mereka dah labur itu, mereka tak boleh bayar balik. Maka dia akan menjadi satu masalah yang besar. Yang saya bagi contoh, mereka labur 10,000. Tetapi yang ini yang saya tahu ada yang labur ratusan ribu dalam skim ini. Jadi saya harap supaya pihak Suruhanjaya, Koperasi Malaysia dapat mengambil perhatian dan memberikan penjelasan. Itu saja daripada saya. Terima kasih, Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Kota Melaka.